Di sebalik tubuhnya hanya sebesar jari kelingking, ikan guppy yang sering dianggap sekadar penghuni akuarium rupa-rupanya membawa rezeki cukup besar buat seorang guru memandu di kampung Kubang Golok Bacok apabila terpaksa mengambil cuti tanpa gaji demi menjaga ibunya yang diserang strok sejak lebih 2 tahun lalu. Bagi Muhammad Hafiz Hashim, 34 tahun, ikan hiasan itu bukan sekadar hobi, sebaliknya menjadi penyelamat ketika berdepan ujian hidup semasa negara dilanda pandemik COVID-19 dan kini apabila tanggungjawab menjaga ibunya yang berusia 66 tahun memerlukan komitmen sepenuh masa. Anak keenam daripada 8 beradik yang mendapat tunjuk ajar Jabatan Perikanan Kelantan itu berkata segala-galanya bermula secara kebetulan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP 6 tahun lalu apabila dia tidak lagi dapat bekerja sebagai guru memandu. Ketika itu katanya dia cuba menjual guppy secara suka-suka untuk menampung perbelanjaan harian dan hanya dibela dalam bekas polistiren sahaja. Dia tidak menyangka sambutan sangat menggalakkan. Dari situlah Muhammad Hafiz nampak potensi sebenar ikan guppy ini. Pendek kita kampung memang minat kecil lagi hobi. Lepas tu masa PKP itu tak ada kerja, kita nampak jual ikan guppy ni dia macam ada income. Sebab itulah start bermula daripada situ dah jual ikan guppy ke apa tu. Bolehlah kata dulu macam buat pendapatan sikit-sikit. Sebab peminat dia ni ada seumur peminat dia. Sebab daripada sejak daripada budak siapalah orang tua memang minat belakang lah ikan guppy ni kalau kira. Mocik-mocik pun ramai mari beli untuk pergi ikan sekadar hiasan dia lah. Tak pergi depan rumah ke apa, tak boleh pasu ke apa. Menurut Muhammad Hafiz, perniagaan yang bermula secara kecil-kecilan itu terus berkembang sehingga membolehkannya membina ruang tenakan khas di tepi rumah pada tahun 2024 bagi menampung pertambahan koleksi ikan. Katanya ramai menyangka ikan guppy hanyalah ikan murah sedangkan baka tertentu mampu mencecah ratusan ringgit bergantung kepada ketulinan baka, corak warna, bentuk badan dan kualitinya. Di kedainya, harga bermula serendah RM20 sepasang sehingga mencecah sekitar RM300 sepasang. Bagi kanak-kanak pula, dia sediakan ikan grade biasa pada harga RM1 seekor supaya semua golongan berpeluang memiliki ikan hiasan. Menurut dia, kejayaan menternak guppy bukan hanya bergantung kepada baka berkualiti, malah memerlukan disiplin tinggi dalam penjagaan air. Kalau kualiti air terjejas, ikan mudah mati. Itu cabaran paling besar dalam penternakan guppy. Kini Muhammad Hafiz menguruskan kira-kira 500 akuarium yang menempatkan sekitar 30 ekor ikan setiap satu. Katanya ikan diberi makan 2 hingga 3 kali sehari menggunakan pelet dan Artemia dengan kos makanan mencecah puluhan hingga ratusan ringgit bagi memastikan kesihatan serta kualiti ikan sentiasa berada pada tahap terbaik. Menurut dia, hanya 99% ikan yang diternaknya ialah guppy melibatkan kira-kira 50 variasi baka selain 2 spesies molly iaitu sakura dan zebra. Baka seperti dumbbell, albino koi dan sky blue antara yang paling mendapat permintaan kerana warna dan bentuk badannya yang unik. Muhammad Hafiz memberitahu pelanggan datang bukan sahaja dari seluruh Kelantan, malah dari negeri lain serta pelancong yang singgah ketika pulang bercuti. Selain jualan di kedai, dia turut menerima tempahan untuk dihantar ke beberapa negara termasuk Indonesia, Singapura, Vietnam dan Taiwan. Pada masa yang sama, Muhammad Hafiz aktif menyertai pertandingan ikan hiasan di seluruh negara bagi mengukur kualiti baka yang diternaknya. Menurut beliau, walaupun hadiah kemenangan bukan matlamat utama, pengiktirafan daripada komuniti penternak memberikan kepuasan yang sukar digambarkan.